Panduan pembayaran QRIS Indonesia e-wallet. Langkah 1, pilih uncang emas dan tekan subscribe dan pilih purchase. Minimum pembelian adalah 0.2 gram. Langkah 2, tuan-tuan puan-puan boleh masukkan jumlah yang ingin dibeli. Contoh nak beli RM10,000, RM20,000 dan tekan continue purchase. Langkah 3, pilih payment gateway dan pilih QRIS Indonesia e-wallet. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, setiap transaksi akan dikenakan charge bayaran. Scroll ke bawah sedikit. Langkah 4, tekan tombol proceed to purchase, kemudian proceed to payment. QR code akan terpapar untuk 5 minit. Langkah 5, screenshot QR code. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menggunakan laptop, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus scan QR code dari laptop sahaja. Sekiranya tuan-tuan menggunakan telefon bimbit, perlu screenshot QR code. Kemudian buka e-wallet apps tuan-tuan dan puan-puan, tekan QR payment, scan QR atau pergi ke galeri dan pilih screenshot yang telah tuan-tuan dan puan-puan screenshot. Kemudian tekan next untuk proceed. Pilih cara bayaran dan tekan pay now.